Shalom dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pihak gereja ingin memaklumkan jadual pelayanan bagi minggu ini dan minggu hadapan. Mohon kerjasama semua jemaat untuk memberikan tumpuan ke skrin di hadapan. Dimaklumkan bahawa hari penghargaan pastor yang pada asalnya dijadualkan pada minggu hadapan akan ditangguhkan ke satu tarikh yang baharu. Konferensi Pelayanan Kaum Wanita pada tarikh 27 hingga 29 Ogos 2026 bertempat Kenyalang Smart City, Miri. Jadual kebaktian pelayanan lelaki yang diadakan pada setiap hari Ahad pada jam 2 petang. Jadual kebaktian pelayanan kaum wanita yang diadakan pada setiap hari Ahad pada jam 2 petang. Jadual pelayanan pemuda-pemudi yang diadakan pada setiap hari Jumaat pada pukul 7.30 malam. Berikut adalah jadual kebaktian konsel yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 7 malam. Jadual kebaktian doa umum pada setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Berikut adalah jadual bagi pelayanan Ahad depan pada 23 Ogos 2026. Terima kasih untuk perhatian semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa anda minggu hadapan.